Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Syafi'i wa Musalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okay, saya nak bagi tahu kepada Badut Sarkas ni, hari ni ada satu insiden yang di mana saya sebenarnya nak ketawa. Saya tengok, saya scroll tadi adalah orang bagi kat saya, wish, panjang lebar Badut Sarkas tulis teks. Berapa jam tulis? 2 jam. 2 jam ke tulis. Bergiononya tulis daripada atas sampai bawah. Siap tulis skrip perengan 1, perengan 2, perengan 3. Untuk pengetahuan, Badut Sarkas, kalau kata saya tak sekolah lah boleh rujuk dengan cikgu saya penulisan saya straight A. Penulisan pemahaman tata bahasa saya straight A. Jadi bila saya tengok penulisan tu, betul-betul tulis lah macam nak jawab ujian. Saya tengok memang betul-betul nak jawab ujian. Saya ingat dia kena belajar sifir. Kalau sifir, kita bagi dia sifir 13 lah. Kalau 13 tu 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130, 143, 156. Suruh dia belajar sifir pula lepas ni. Sebab dia menulis dah bagus lah tu. Nampak macam bagus lah kan. Soal sekolah tak sekolah, kita yang tahu. Soal pelajaran kita sampai mana, PhD ke apa, semua kita yang lebih tahulah kan. Tak guna kadang-kadang kita belajar tinggi-tinggi, tapi kalau mak ayah kita didik kita supaya menjadi orang yang beradab. Mak ayah saya tekankan pada hidup saya, yang pertama, sebelum kau nak jadi orang yang berjaya dalam hidup, kita berjaya hubungan kau dengan Allah dulu. Pertama, ketaatan dengan Allah dulu. Jaga syariat kau dengan Allah dulu. Jaga solat kau dulu dengan Allah dulu. Jadi nak check juga, puasa tak Badut? Puasa. Kalau puasa, nak tanya solat tak 5 waktu? Kalau tak, nak belajar. Dia cakap anak-anak saya ni, kalau jumpa dengan anak-anak dia, kononnya anak-anak dia akan tanya anak-anak saya, ayah awak kerja apa? Kononnya macam tu lah. Kalau anak saya tanya balik pada dia, tahu tak paling kurang 1 hadis lah, tak payah banyak, 2 hadis, tahu tak? Alhamdulillah lah, anak saya walaupun tak bijak, dah sampai ke Hadramaut dah, sampai Tarim dah, pernah sampai ke Mesir lah. Alhamdulillah lah, boleh lah juga kalau nak sebut tentang Al-Quran dan hadis ni. Jadi kalau berjaya dekat dunia ni, sekadar berjaya tentang pelajaran, tapi yang paling pentingnya adalah praktikal kita dalam hidup sebenarnya. Tapi tak apalah, saya layankan dia ni pasal sebenarnya saya nak jawablah sedikit apa yang disebut pada hari ni. Dia disebut berkenaan dengan mak ayah dia tak kenal saya. Kalau mak ayah dia kenal saya, mak ayah dia meluat lah. Untuk yang paling penting dia kena tahu, sebenarnya saya sebut dalam video tu, saya tak kata mak ayah dia kenal saya. Saya kata saya kenal mak ayah dia. Dan saya iktirafkan mak ayah Badut ni adalah ayah yang baik, ibu yang baik. Saya iktirafkan mereka kerana saya yakin semua ibu bapa dekat dunia ni mesti sifatnya orang-orang lama ni mesti orang-orang baik. Jadi saya tak kata mak ayah dia kenal saya kata saya kenal mak ayah dia, dan saya mentaksirkan mak ayah dia orang yang baik. Jadi rugilah kalau mak ayah dia dapat anak yang perangai macam ni lah. Bagi saya itu yang pertama dah. Lepas tu yang kedua pula, dia cakap dia tak jemput pun saya datang ke kawas dia, datang ke tempat dia punya perniagaan. Memang betul dia tak jemput kan, itu kan tempat perniagaan. Jadi saya datanglah kat sana nak ziarah. Dan kebetulan bila saya datang ziarah, saya tanya, ini salah satu penipuan dia lah. Dia cakap dia tak buat kawas. Waktu saya, kalau tengok dalam video live tadi, saya tanya salah seorang daripada pasukan dia, dan budak-budak dia cukup baik-baik, cukup beradab, cukup baik, semua bagus. Semua bagus-bagus lah, senang cerita. Yang jaga kawas bagus, yang technician, semua baik-baik lah semua. Jadi saya tanya, bang, ada buat cuci kereta ke? Dia kata ada. Dia yang sebut ada. Macam mana kau kata kau tak ada buat cuci kereta? Jadi bila saya tanya, boleh cuci kereta? Dia kata boleh. Jadi saya nak bawa masuk 2 biji kereta. Bila saya nak bawa masuk 2 biji kereta tu, bila nak masuk tu, salah seorang daripada dia punya assistant ke apa cakap, oh tak boleh, 1 je boleh cuci, dia kata. Sebab pekerja Bangladesh tak ada, dia kata. Itu dia sebut. Lepas tu saya tanyalah, pakai pekerja warga asing ke kat sini? Lepas tu dia kata, pekerja warga asing dah berhenti dah, dia kata. Dah berhenti. Jadi kata boleh cuci 1. Jadi sebab tu saya hantar kereta cuci. Dan untuk pengetahuan, saya datang situ nak ziarah. Dan yelah, dia kan nak skrut saya. Dia kan nak konon-konon nak meneliti tentang hidup saya, tentang perniagaan saya, tentang hidup saya. Jadi apalah salahnya saya datang terus. Jadi tanya depan-depan.
nak tanya apa, nak tanya daripada sejak saya dilahirkan sampailah sehingga saya ni dah ada zaujah, dah ada anak-anak ni, nak tanya apa tanya. Kan lebih baik buat apa duk main-main dekat Facebook. Alah, dah macam budak kecil lah. Dah budak kecil. Lepas tu dia ada cakap lagi berkenaan dengan baju jihad ni. Saya gunakan jihad ni untuk perniagaan, kutip derma semua. Bang, bila tu yang saya buat kutip derma tu? Tu dia kena pastikan kat mana saya buat kutip derma tu. Kalau tak silap saya, semua yang kasih tu kita mengajak orang buat sama-sama, dan kita yang fund sendiri dalam semua yang kasih tu. Dan waktu kita fund dalam semua yang kasih tu, kita mengajak sama-sama buat. Dan waktu kita buat tu, kita yang fund kat dalam semua yang kasih tu. Kat mana yang kata kita gunakan duit derma? Kalau betul, pergilah panggil orang audit. Semua yang kasih tu ada ke kita gunakan duit derma untuk kita punya kehidupan, untuk perniagaan semua? Okey, tu yang pertama. Lepas tu berkenaan dengan apa lagi tu, dia kata kalau saya ni persatuan kan, persatuan mana boleh berniaga. Bang, siapa yang katakan saya ada akaun persatuan yang perlu diaudit? Pergi cek Persatuan Pengguna Sembilan Malaysia sampai hari ini. Semua orang pergi cek. Ada tak Persatuan Pengguna Sembilan Malaysia ada akaun persatuan yang mengambil peruntukan daripada kerajaan atau mana-mana agensi? Pergi cek. Kalau ada, mestilah kena audit. Jadi kalau syarikat-syarikat yang ada dalam persatuan, kita memang bayar income tax, kita memang bayar zakat. Jadi itu semua memang dah audit. Dan apalah bingai dengan dia ni, dia suruh kita buat open audit, tunjuk secara terbuka. Saya pun tak pasti. Engkau belajar dekat mana yang kena open audit? Engkau ada syarikat kan? Takkan kau nak buat open audit syarikat engkau tu bingai? Kau nak buat dekat public, nak bagi tahu orang keluar masuk, duit engkau pinjam dengan mana, dari mana engkau dapat sumber, daripada mana engkau dapat sumber modal permulaan perniagaan. Engkau cerita engkau pinjam dengan saudara mara engkau, mak ayah engkau, adik-beradik engkau dah kena cerita ke dalam perniagaan? Jadi kadang-kadang bingai kau ni pun kadang-kadang boleh tahan juga. Pasal terlalu bingai. Kan? Nampak sangat. Bagi saya dia bingai lah. Badut ni memang bingai lah. Tapi tak nak pada depan kan? Hentam ulama, hentam sana sini. Jadi okey lah. Jadi aku nak jumpa lah kau. Satu lagi, dia cakap saya datang ramai-ramai. Main sini saya sebut ramai tu berapa orang. Tadi saya datang 5 orang. 2 orang adalah media. Okey, 2 orang adalah media. 1 orang tolong bantu bawa kereta. Okey, 1 orang lagi saya. 1 orang lagi memang assist saya, memang selalu ikut saya pergi mana-mana. Yang memang ada, dia memang buat security lah. Jadi kat mana yang ramai-ramai tu? Kalau saya datang ramai-ramai, saya masuk tempat awak lah. Baik saya datang, kalau saya fikir takut lah, saya bawa 200 orang, saya bawa 100 orang, bukan susah sangat nak penuhkan tempat tu kan. Ampang tu pun tempat kita juga bang. Jadi saya rasa dia ni masalah hati, masalah otak, semua ada masalah. Bila saya jumpa dia punya pasukan pekerja bagus-bagus semua, tu semua saya kenal lah salah seorang daripada orang yang jadi dia punya pasukan tu, Brother Keramat tu. Memang kita kenal, kita tahulah. Kita tahu dia orang ni semua orang-orang yang memang baik-baik. Jadi sebenarnya saya nak bagi tahulah kepada semua pasukan, sekolahkan bos awak ni. Bingai bukan main. Bingai bukan main. Cerita soal pelajaran orang, Allah. Bang, kalau kau duduk berdebat dengan saya, okey macam ni lah, saya tak pandai. Jom kita duduk berdebat. Duduk berdebat berdepan. Engkau buka fail kau, apa kepandaian yang kau ada. Saya buka lah kebodohan saya yang tak berapa bijak. Saya tak berapa pandai, tak berapa bijak. Sebenarnya cita-cita saya nak jadi macam awak. Betul, nak jadi macam awak, nak jadi pandai macam awak, nak jadi hebat macam awak, nak jadi. Tapi saya tak dapat. Sebab apa saya tak dapat? Sebab awak, level awak ni jauh sangat dengan saya. Sebab tahap kepandaian awak ni adalah tak senang duduk bila tengok orang senang, tak senang duduk bila tengok orang berjaya. Jadi kalau awak nak cerita soal perniagaan yang ada dalam kita punya semboyan Malaysia, kita gunakan persatuan, saya nak tanya, habis kau berniaga tu, kenapa kau berniaga? Tak payah berniaga. Engkau tak payah berniaga. Jadi kau tak payah bagi makan isteri anak bini kau. Jangan cerita soal halal haram. Engkau pun tak tahu harta yang kau ambil tu syubhah tak syubhah. Engkau pun tak pasti. Kalau kau pasti, Allahu Akbar. Lepas tu janganlah kerap membohong. Jangan membohong. Tulis orang penipu. Bang, kalau kita penipu, buat report. Engkau pergi buat report. Buat report tau. Sebenarnya tadi saya nak hantar borang ahli. Nak borang ahli, dia nak keluarkan warrant to act.
Kalau ada siapa-siapa yang nak buat aduan dekat Badut Sarkas ni berkenaan dengan semboyan, sila berjumpa dengan Badut Sarkas ni, supaya Badut Sarkas ni boleh kemuka pada saya. Tapi kemuka secara berdepan. Janganlah cakap belakang-belakang, cakap depan-depan. Janganlah cakap Facebook macam budak-budak cerita 80-an 90-an. Bang, aku ni, kau nak cerita 80-an ke 90-an, soal pengalaman, aduh, engkau mungkin berak engkau, kehidupan kau, pelajaran kau semua ditanggung lah. Tapi walaupun aku bukanlah orang yang berjaya dalam hidup aku pada saat ni, aku rasa lah tak berjaya lagi lah, tapi Alhamdulillah, dengan izin Allah, ramai dia sebenarnya aku telah sekolahkan dengan izin Allah yang berjaya, yang sampai ke luar negara belajar, yang kita tanggung secara kita tak bagi tahu orang lah. Faham tak? Ada yang kita bagi kejayaan, kita dapat. Sebenarnya saya tak nak cakap benda ni, tapi kena berlaku sombong kepada manusia yang sombong macam ni. Dan ramai kita buat, kita gembirakan hati mereka. Lepas tu lagi satu, kes Bella, jangan terus-terus menipu rakyat, jangan terus-terus menipu orang ramai. Kes Bella tu semalam aku dah tunjuk kan, yang berurusan dengan IGP tu, mungkin dia tak tengok live ke, dia tengok ke rasa ni, tak tahulah dia tengok ke tak tengok kan. Jadi inilah orang yang kau kena tengok. Ni orang yang berurusan dengan Ketua Polis Negara pada waktu itu. Ni Bella, nampak Bella? Ni nampak, ini Ketua Polis Negara reply. Jadi aku yang buat kerja bersungguh-sungguh pun dalam bab ni aku tak ambil kredit, sebab aku tahu yang buat kerja ni sebenarnya siapa? Tu Kak Monadin. Jadi kau janganlah jadi macam, Allah, malu lah duduk sebelah adik Bella, tangkap gambar kau buat. Allah, malu. Jangan jadi manusia yang menipu. Jangan nak bagi tahu yang kau yang buat kejayaan. Setakat kau turun mahkamah sekali, bila orang tu nak menang baru nak turun. Allah, penipunya. Tak bosan kerja menipu orang, tak suka So cakap orang menipu, cakap orang ni, cakap ni, macam nilah. Okay, kalau kau betul-betul lah, betul-betul kau kata aku ni something lah, kau ni kata aku ni gangster lah, bang, kau cakap je dekat mana. Aku datang pejabat kau seorang-seorang, tapi dengan syarat mesti ada kamera. Sebab apa? Kamera ni tujuan untuk aku record, supaya kau tak fitnah aku. Nanti kau kata aku belasah kau pula, kau kata aku hina kau pula, nanti kau kata aku maki kau pula, kau kata aku ugut kau pula. Tapi aku kena bawa cameraman. Tapi cameraman ni bukan untuk buat live, just record. Kita record, okay, apa kau nak tanya kau tanya. Dan aku janji, aku hanya datang dengan 2 orang rakan media saja. Alah, kau tengoklah rakan media pun, badan pun kering macam aku juga. Tak, bukannya kaki pukul orang pun. Kalau kau tengok dalam video tu bukannya, kalau aku bawa betul-betul, aku bawa sahabat-sahabat aku yang memang kaki pukul lah. Kalau aku nak jumpa kau nak pukul, aku nak datang langgar tempat kau. Tapi taklah, kau ni aku bagi anak aku je, jentik telinga kau. Jadi macam ni lah. Kalau betul engkau berani nak skerut-skerut orang, jom kita jumpa depan-depan, duduk depan. Kau bagi tahulah tempat dekat rumah engkau ke, dekat pejabat engkau ke. Aku janji, aku datang seorang-seorang. Engkau kena janji tau, engkau kena prepare apa soalan yang kau nak tanya, dan kau kemukakan dengan bukti. Kau kemukakan semua bukti-bukti yang kau ada tentang aku, dan supaya kita berdepan. Jangan guna sosial media bang, jumpa depan-depan, tanya. Buat apa kau buat dosa kering? Banyak dosa kau buat dah ni. Kau dah prepare ke? Dah get well prepare ke nanti masuk dalam kubur nanti? Dah prepare? Berapa ramai kau hentam ulama, kau hentam ni, kau hentam ustaz, kau hentam ni sana sini. Bang, tak semua ustaz jahat. Kalau kau pun orang boleh katakan, kita iktiraf lah, masih lagi dalam keadaan istimewa. Kau ni adalah, bagi aku, adalah manusia istimewa. Jadi sebenarnya ini adalah video terakhir aku. Jadi aku bagi tahu kau 2 perkara. Satu, kalau kau nak tanya semua tentang hidup aku, kau tahu, kita jumpa, kita berdepan. Aku tak bawa siapa-siapa, aku janji Wallahi aku tak bawa siapa-siapa. Aku bawa 2 cameraman je.